Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Allahumma la tu'athna 'anil 'ilmi bi'akin wa la tamna'na anhu bimani'in. warzuqna Allahumma jadan wa sabran wa ikhlasan wa itqanan fi talabil ilmi wa nashrihi wal amali bihi. Amin amin thumma amma ba'd. Ala barakatillah wa 'azim tinani nastakmilu darasatana fi kitab mubarak al-adab al-mufrad al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita sama-sama sambung lagi zakarah kita, perkongsian kita terhadap kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan yang lepas saya dah kongsikan muqaddimah, pengenalan tentang siapa pengarang kitab Al-Imam Bukhari, dan kita sentuh sikit tentang kisah hidupnya, dan kita sempat masuk pada hadis yang pertama. Baik, insyaAllah malam ni kita akan mulakan dengan hadis yang kedua. Kata pengarang Al-Imam Bukhari rahimahullah, wa bihi ilahi qala hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Ya'la ibnu Atha an abihi an Abdullah bin Amrin qala ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Baik, kata pengarang, kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Hadatsana Ya'la, telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Atha daripada ayahnya, iaitu Atha, daripada Abdullah bin Amrin, daripada Sayyidina Abdullah bin Amrin, Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Katanya, keredaan Tuhan, yakni keredaan Allah, ridha Rabbi fi ridhal walid, bergantung kepada keredaan ibu bapa, ataupun kalau dalam lafaz matan ni walid, pada keredaan ayah. Wasakhatur Rabbi, dan kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhan itu fi sakhatil walid, bergantung, terletak kepada kemurkaan bapa ataupun ayah. Baik, sebelum kita pergi kepada matan, saya kongsi secara ringkas tentang perawi-perawi yang ada dalam hadis ni. Pertama, Adam di situ namanya Adam bin Abi Iyas. Ini seorang perawi yang masyhur di kalangan guru Al-Imam Al-Bukhari. Adam bin Abi Iyas. Beliau ni kunyahnya Abul Hasan di kalangan atba' tabi'in, di kalangan tabi'in, dan beliau merupakan perawi yang berstatus siqah sabt, siqatun sabatun, abidun min syuyukh al-Bukhari. Perawi yang siqah dan sangat mantap hafazannya, seorang abid juga, bukan sahaja mempunyai penguasaan ilmu yang sangat hebat dalam bidang hadis, tetapi juga hebat dalam ibadah di kalangan syuyukh al-Bukhari. Dan kalau kita baca Sahih Bukhari pun kita akan biasa dengan nama Adam bin Abi Iyas. Dia beliau wafat pada tahun 220 Hijrah. Yang kedua, Syu'bah. Ini nama-nama besar dalam hadis, perawi hadis. Yang kedua, Syu'bah bin Hajjaj, bukan nama asing, nama yang masyhur, Syu'bah bin Hajjaj al-Ataki al-Wasiti summa al-Basri. Beliau pernah tinggal di Wasit, juga pernah tinggal di Basrah. Abu Bistam dia punya kunyah. Ini di kalangan kibar tabi'in, Syu'bah bin Hajjaj. Juga di kalangan ulama yang berstatus siqah, sabtun, hujjah, dan dia juga antara ulama yang mendapat gelaran Amirul Mukminin fil Hadis.
selain Imam Bukhari lah. Dan beliau dikatakan merupakan orang yang terawal, orang yang melakukan kajian, semakan ataupun kritikan kepada rijal perawi-perawi hadis daripada Iraq. Ini Imam Syu'bah bin Hajjaj. Dan dia ada ramai anak murid hebat-hebat. Antaranya yang tadi kita sebutkan. Ada bin Abi Iyas di kalangan muridnya. Kemudian Ya'la bin Atha'. Ya'la bin Atha' al-Amiri al-Laiti tinggal di Wasit. Kunyahnya Abu Al-Qamah di kalangan tabi'in yang kecil, sighar tabi'in. Juga di kalangan ulama yang hebat, siqah. Imam Muslim meriwayatkan hadis beliau di dalam Sahih Muslim secara ihtijaj, menjadikan beliau di kalangan rijalnya dalam Sahih Muslim. Begitu juga ashabus sunnah yang lain, ulama-ulama yang mengarang kitab hadis semisal Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan lain-lain juga menjadikan beliau sebagai ashab di kalangan perawi yang dijadikan syarat, perawi yang mencukupi syarat untuk diletakkan sebagai rijal dalam kitab tersebut. Dia ditausikkan oleh ramai imam semisal Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Ibnu Ma'in meninggal pada tahun 120 Hijrah. Kenapa saya sebut nama perawi-perawi ni? Sebab kita nak ambil berkat lah. Yang pertama sekali, selain nak ambil berkat yang itu dah sudah tentu, inda dzikri salihin tatanazzalu biha ar-rahmah. Di mana kita sebut nama orang-orang yang soleh ni, rahmat akan turun. Kita selalu sebut nama nama pelakon contohnya. Nama pemain bola kita kenal. Pelakon tu sampai ke atuk nenek semua kita kenal. Kenapa tidak kita ambil peluang untuk berkenalan dengan ulama-ulama kita? Ulama kita sangat ramai. Masih ramai yang belum kita kenal. Jadi malam ni mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya sebut, tuan-tuan dapat terbiasa mendengar. Bila baca hadis dengan nama Syu'bah, ada bin Abi Iyas, dan nama-nama lain yang saya akan sebutkan nanti, terbiasa dengar. Kalau ada yang belum lagi, ada yang on the way nak dapat anak, mungkin boleh jadi idea untuk namakan anak dengan nama-nama ulama hadis. Tafa'ulan dan tabarukan. Optimis dan mengambil berkat. Mudah-mudahan anak kita tu diberi pembukaan dalam ilmu oleh Allah seperti mana ulama-ulama ini. Baik. Tadi kita sebut tentang Ya'la bin Atha'. Dia ambil hadis ni daripada ayahnya, an abihi. Dalam sanad disebut an abihi. Terkadang perawi hadis ni dia nak ringkaskan sebutan dalam sanad, maka dia tak sebut dua kali dah nama orang tu. Contoh kalau dalam sanad, anak ambil daripada ayah, ayah ambil daripada atuk. Jadi dia akan sebut bukan dalam semua tempat lah. Mungkin satu tempat yang terawal ataupun awal-awal hadis dia sebut penuh. Contohnya Ya'la bin Atha' bin siapa atuknya. Sebagai contoh, macam dalam sanad ni Ya'la bin Atha'. Sanad yang terawal disebut secara penuh. Bila datang hadis-hadis yang seterusnya melibatkan sanad yang sama, iaitu hadis yang melibatkan Ya'la bin Atha' juga dengar daripada ayahnya, maka sesetengah ulama hadis, boleh saya kata ramailah, meringkaskan penulisan mereka, disebut Ya'la daripada ayahnya. Ayahnya yang mana? Dia dah sebut dah tadi. Jadi dia bagi pembaca kitabnya, orang yang baca hadisnya dah tahu dah. Bila disebut Ya'la daripada ayahnya yang sebelum ni yang saya dah sebut. Contoh di sini Ya'la bin Atha'. Disebut Ya'la bin Atha' sekali, kemudian daripada ayahnya. Dia tak perlulah ulang lagi Atha' tu, perkataan Atha' tu. Maka disebut an abihi saja. Daripada Ya'la bin Atha', daripada ayahnya. Dengan tujuan untuk meringkaskan. Dan ayahnya ni Atha'. Namanya Atha' al-Amiri at-Taifi, di kalangan tabi'in wasat, tabi'in yang pertengahan. Juga di kalangan perawi hadis yang siqah. Ibn Hibban juga ada meriwayat, ada juga memasukkan beliau di kalangan perawinya dalam kitab siqat, dan Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib juga menghukum beliau sebagai siqah. Ni carian kita kata carian pantas lah untuk tahrir saja. Saya tak kata tahrir, ni bukan khulasah ataupun kesimpulan penuh bagi keadaan perawi-perawi. Cuma saya ambil carian pantas. Maksudnya secara umumnya perawi yang saya sebut tadi dia siqah.
Tapi kalau kita belajar dalam ilmu dirasatul asanid, apabila sampai pada setiap perawi itu, yang sepatutnya pelajar hadis itu buat adalah melakukan tahrir tarjamah al-muharrarah. Dia kena buat satu uh, biografi perawi yang tuntas, yang sebut secara penuh. Macam yang saya sebut sekarang ni, saya hanya menyebutkan tausik secara umum di kalangan ulama. Secara umumnya memang di kalangan Syu'ib Bukhari ni kita tak petikanlah, tak isu. Cuma kalau macam sampai pada perawi yang bermasalah, contohnya kalau kita sebut secara umum siqah, terkadang perawi itu sebenarnya ada kritikan pada bab-bab tertentu. Jadi dalam disiplin dirasatul asanid kita akan sebut penuh benda itu. Contohnya perawi itu berstatus siqah secara umum. Tetapi ada bab-bab tertentu hadisnya bermasalah. Apa punca masalahnya? Contohnya ketika mana dia riwayatkan hadis tersebut, beliau tak bawa kitab sekali. Sebab apa? Sebab perawi ni di kalangan perawi yang beriktimat, yang bergantung secara majoriti, bergantung secara banyak dalam ketika mana riwayatkan hadis tu, bergantung dengan buku dia. Dia bukan perawi yang bergantung kepada ingatan. Jadi bila dia tak bawa buku ketika mana dia nak riwayatkan hadis tu, ketika itu berlaku kesilapan. Bila orang riwayatkan hadis ataupun bila dia riwayatkan, dia tersilap bila disebut. Contoh, dia ni tinggal di Basrah. Di Basrah hadisnya sahih sebab ketika mana dia riwayatkan hadis, buku yang dia jadikan sandaran utama, tempat dia rujuk hadis-hadis yang dengar dari guru tu ada bersama dia. Jadi dia ketika mana diriwayatkan hadis pada Basrah, hadisnya clean, tak ada salah. Jadi hadis-hadis yang diambil ketika beliau berada di Baghdad itu dihukum sahih oleh ulama. Kemudian beliau safar, perawi ni safar melakukan rehlah, dia bergerak pergi ke, contohnya dia pergi Wasit, tempat di Wasit, ataupun dia pergi Kufah sebagai contoh. Dia pergi sana, terlupa nak bawa kitab, tertinggal dekat Basrah. Tapi dah ada nama, orang dah tahu, oh ada ulama besar hadis datang tempat kita ni, kita kena ambil hadis dengan dia. Jadi orang pun minta diriwayatkan hadis, maka diriwayatkan juga hadis tersebut. Jadi bila diriwayatkan, berlaku beberapa keadaan lah, ada setengah perawi itu kesilapannya banyak. Sebab dia bergantung banyak dengan buku tersebut, dia bukan jenis hafal, maka bila ulama lakukan semakkan hadis-hadis daripada Kufah, banyak salah, berlaku kesilapan. Jadi perawi-perawi yang ambil datang kat dia, dengar kat Kufah, hadisnya dihukum dhaif. Manakala perawi yang mendengar hadisnya di Basrah tadi, ketika mana dia ada buku, dihukum sahih. Kerana ketepun itqan yang ada pada dia ketika mana di Basrah, hadisnya itu tak ada masalah. Ini kalau kita akan belajar kepentingan maklumat ni, bila mana saya dedahkan, bila mana pelajar-pelajar hadis, dia belajar hadis, dia sampai kepada marhalah dirasatul asanid dan nak masuk ke ilmu ilm. Dekat situ dia belajar menimbang riwayat mana yang tepat dan kurang tepat. Betul dan salah lah. Kita kata betul dan salah. Sebab situasi ketika itu, banyak faktor-faktor sama ada daripada diri perawi ataupun faktor luaran yang boleh memberi kesan kepada kesahihan hadis dia. Walaupun dia tu berstatus siqah. Bila kita kata perawi itu siqah, kita boleh kata 95 ke 99% hadisnya sahih, betul, tak ada masalah. Tapi ada kemungkinan mungkin 1%, 0.5% ada kemungkinan dia tersilap. Bukan kemungkinan, bila ditemui dia tersilap, maka ketika itu ulama akan merekodkan kesilapan tersebut. Bukan untuk menjatuhkan kredibilitinya, tapi untuk bagi perhatian kepada ulama lain yang hadis ini secara umum tak ada masalah kecuali 3 hadis je. Sebagai contoh, kalau perawi siqah, contohnya dia diriwayatkan 5,000 hadis, tapi ada 5 hadis dia silap. 5 yang silap ni diperasan ataupun diketahui oleh pakar-pakar dalam ilmu hadis, pakar dalam ilmu ilal. Lalu mereka himpunkan hadis tersebut. Jadi ulama, orang yang datang lepas tu tahulah 5 hadis ni je yang problem, yang lain semua okey. Itulah kepentingan maklumat-maklumat macam ni dalam biografi. Jadi bukan saja-saja bila ulama karang buku tentang rijal, disebut nama, disebut lahir bila,
dia tu duduk mana, dia belajar dengan siapa, bukan saja-saja untuk direkodkan suka-suka, tapi ada faktor terbesar, ada benda yang besar di belakangnya, iaitu nak jaga hadis Nabi SAW, nak jaga daripada kesilapan. Bukan untuk kita membungkam aib, membungkam kelemahan ulama sana, ulama sini, tapi kita nak jaga hadis Nabi. Dan ketika mana ulama melakukan tapisan tersebut, ulama sebut kesilapannya bukanlah tujuan untuk membuka aib, tapi untuk menzahirkan mana yang betul dan menzahirkan mana yang salah, supaya boleh ditapis. Itu hebatnya ulama kita. Ilmu pendokumentasian tu, kalau kita tengok dalam ulama Ilan, sangat-sangat halus rekod itu. Macam bila kita baca tu, kita boleh takjub. Sampai kalau kita baca tu, kita boleh tahu, ulama boleh tahu dia ni tahun bila, hari bila dia pergi dengar hadis tu, berapa hadis dia dengar 10, adakah 10-10 dia bawa balik, ataupun ada sebahagiannya hilang waktu tengah perjalanan, contohnya kena curi ke, ataupun terkoyak ke, terbakar ke, semua dalam rekod ulama. Ini ilmu rijal. Di sini kita akan nampak. Baik, habis tentang Atta' dan ayahnya. Kemudian Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Amrin ni adalah Abdullah bin Amru lah, sahabat Nabi yang riwayatkan hadis ni. Orang Quraisy. Abdullah bin Amru bin Al-As. Yang biasa kita dengar Abdullah bin Amru Al-As. Inilah perawi yang meriwayatkan hadis ni di kalangan orang Quraisy. Dia punya kunyah, gelaran dia Abu Abdurrahman. Dan di kalangan sahabat-sahabat yang besar lah, sahabiyun jalil, sahabat-sahabat utama. Dan juga di kalangan sahabat yang disebutkan mempunyai ibadah yang sangat mantap, sehingga disebutkan abidan fadilan. Sebenarnya sebelum saya sambung, dan Abdullah bin Abdul As juga di kalangan sahabat yang muksir, di kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebab di kalangan sahabat Nabi ni, kalau kita bayangkan sama-sama, masyarakat pada zaman Nabi tu, dia maratib, dia ada pelbagai darjat, pelbagai keadaan, latar belakang keluarga, latar belakang pekerjaan dan sebagainya. Jadi ada sahabat-sahabat yang contohnya dia terlibat dengan pentadbiran sebagai khalifah. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Ada sahabat-sahabat yang sibuk dengan siri perperangan, ghazwah dan maghazi. Contohnya Sayyidina Khalid Al-Walid, antara yang sibuk berperang. Ada di kalangan sahabat yang terlibat ataupun dia memang secara langsung banyak belajar di kalangan penuntut ilmu, disebut sebagai Ashabus Suffah, sahabat yang banyak habiskan masa mengaji, belajar hadis, hafal hadis Nabi, sebarkan ilmu. Kita boleh kata di kalangan ulama lah, di kalangan penuntut ilmu, dan kemudian mereka menjadi ulama. Siapa antara Ashabus Suffah? Antaranya Sayyidina Abu Hurairah yang banyak bersama dengan Nabi. Ada di kalangan sahabat yang menjadi ulama. Contohnya Abdullah bin Abbas, Sayyidatina Aisyah, di kalangan sahabat yang ilmunya banyak, yang dia mengajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik. Sayyidina Abdullah bin Amr al-As ni dia di kalangan sahabat yang diketahui banyak beribadah, dan juga minal muksirin, di kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia berwafat pada umur 65 tahun. Baik, kita tengok pada teks matan tadi. Ada teks kata Abdullah bin Amrin, ridha Rabbi fi ridhal walid. Keredaan Tuhan itu terletak bergantung kepada keredaan ayah. Baik, dekat sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adakah dimaksudkan keredaan di sini hanya keredaan ayah semata-mata? Kerana dalam teks menyebut walid, ayah. Ulama memahaminya, maksud daripada perkataan walid itu termasuk juga walidah, termasuk juga ibu. Seperti yang difahami oleh Allahumma salli ala Muhammad Al-Mudhiri di karang kitab Al-Mafatih fi Syarhil Mafatih fi Syarhil Masabih, syarahan kepada Mishkat, seingat saya Mishkatul Masabih. Beliau karang syarah ke atas kitab ni. Mishkat dikarang oleh Al-Imam Al-Muziri,
Dan Al-Mafatih, syarah kepada Mishkat ni dikarang oleh Al-Mudhiri. Dia kata wal muradu minhu, ketika mana dia syarahkan hadis ni, yakni idza radiyal walidu radiya, yakni idza radiya al walidu radiya ar-rabbu anhu, idza radiyal walidu radiya ar-rabbu anhu. Maksudnya apa? Bila mana ayah tersebut meredai, nescaya Tuhan juga akan meredai anak itu. Wa kadzalika as-sukhtu, begitu juga kebencian, kemurkaan. Jika ayah tu murka, maka Tuhan juga akan murka. Wa dzakaral walida. Kemudian kata Al-Imam Al-Mudhiri, wa dzakaral walida, dia menyebutkan dalam teks, dia menyebut dengan al-walida, menyebut dengan ayah. Wal muradu minhu al-walidatu aidan. Murad daripadanya termasuk juga al-walidah, termasuk juga ibu. Bal haqqul walidati akad. Dan Al-Mudhiri tambah, Al-Imam Al-Mudhiri tambah, bahkan hak bagi seorang ibu itu ke atas anaknya lebih akad, lebih utama, lebih kuat, lebih besar. Wa kadzalika jami'ul aba'i wal ummahati wa in alaw. Kemudian Al-Mudhiri meluaskan lagi makna hadis dengan mengatakan wa kadzalika jami'ul aba'i wal ummahati wa in alaw. Termasuk juga semua aba, semua ummahat. Siapa aba dan ummahat? Begitu juga bapa dan ibu ke atas. Maksudnya kat sini datuk dan nenek. Begitu juga datuk, nenek, moyang dan ke atas juga termasuk dalam hadis, dalam teks ni, dalam teks hadis ataupun dalam perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As. Maksudnya hak untuk hak bagi datuk dan nenek untuk ditaati itu juga dituntut dalam agama. Bukan ibu sahaja, bukan bapa sahaja. Wa kadzalika jami'ul abai wal ummahati wa in alaw dakhiluna fi hadzal hadis. Termasuk dalam hadis ni, illa anna man huwa aqrabu haqquhu akad. Kecuali bahawa sesungguhnya hak bagi orang yang paling hampir dengan anak tu lebih utama. Dalam konteks kita adalah ibu dan ayah lah. Maksudnya selepas ibu dan ayah, siapa lagi orang yang utama untuk diberikan hak taat, diberikan hak kasih sayang tu, diberi hak untuk dijaga supaya jangan dimarah, jaga hati, jaga perasaan datuk dan nenek. Termasuk juga sekali. Kalau kita tengok dalam Allahumma salli ala Muhammad, hadis ni dari sudut takhrijnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam jami'-nya, tapi Al-Imam At-Tirmizi memberi tambih, memberi perhatian di sini bahawa untuk teks hadis ni berlaku periwayatan secara dua keadaan. Yang pertama secara mauquf, iaitu diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As seperti dalam teks Adabul Mufrad ni, dan yang kedua diriwayatkan secara marfu', iaitu diriwayatkan oleh Nabi SAW, iaitu penuturnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Al-Imam Tirmizi, mula-mula dia sebutkan dalam Jami' Tirmizi dalam jilid keempat, surat 311, mula-mula dia bawa riwayat yang marfu' dulu, riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW sendiri yang menyebut teks ini, matan ni. Kemudian Al-Imam Tirmizi bawa riwayat yang kedua, yang mana berstatus mauquf, ataupun dia punya bentuk hadisnya adalah mauquf, iaitu penuturnya ataupun yang sebut teks ni adalah Abdullah bin Amr. Dan kata Al-Imam Tirmizi, walam yarfa'hu wa hadha asah. Jadi menurut Al-Imam Tirmizi di dalam jami'-nya, hadis ini riwayatkan melalui Muhammad bin Bashar daripada Muhammad bin Ja'far daripada Syu'bah, daripada Ya'la bin Atha daripada ayahnya daripada Abdullah bin Amrin nahwahu. Dia kembalikan teks matanya kepada riwayat atas yang marfu' yang sebentar tadi. Kemudian dia kata walam yarfa'hu, dan dia tidak memarfu'kan, dia tidak menyandarkan kepada Nabi, wa hadza asah, dan inilah yang lebih sahih di sisi Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian Al-Imam At-Tirmizi kata wa hakaza rawa ashabu Syu'bah an Syu'bah an Ya'la bin Atha.
Dan bentuk macam ni, bentuk riwayat secara mauquf, iaitu penuturnya adalah Abdullah bin Amru, diriwayatkan oleh ashabu Syu'bah, iaitu murid-murid Imam Syu'bah, daripada Ya'la bin Atha', daripada ayahnya, daripada Abdullah bin Amrin, Abdullah bin Amr bin Al-As secara mauquf. Wala na'lamu ahadan rafa'ahu ghaira Khalid bin Al-Harith. Dan kata Imam Tirmizi, dan saya tak tahu, kami tak tahu seorang pun yang memarfukkannya, yang menjadikan penutur teks ni, penutur matan adalah Nabi SAW, kecuali seorang perawi yang bernama Khalid bin Al-Harith. Dia kata Imam Tirmizi, semua orang ataupun semua ashab Syu'bah, murid-murid Syu'bah, ketika mana dengar hadis ataupun ketika mana riwayatkan hadis ni daripada Syu'bah, mereka semua kata yang riwayatkan, yang sebut matan ni adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Kecuali seorang je yang kata yang sebut teks ni adalah Nabi SAW, iaitu Khalid bin Al-Harith. Al-Khalid bin Al-Harith ni riwayatkan daripada Syu'bah, dan Khalid ni statusnya perawi yang siqatun ma'mun. Dan Al-Imam At-Tirmizi menukilkan, dia mengatakan, dia mendengar daripada Muhammad bin Musanna mengatakan, ma ra'aitu bil Basrati misla Khalid bin Al-Harith. Aku tak pernah nampak di Basrah satu orang perawi yang seperti Khalid bin Al-Harith. Wala bil Kufah, aku tak pernah nampak seorang perawi pun di Kufah seperti yang kedua ni bukan Khalid bin Al-Harith. Yang kedua dia menyebut Abdullah bin Idris. Wa fil bab an Abdullah bin Mas'ud. Imam Tirmizi dia ceritakan keadaan ataupun kedudukan Khalid bin Al-Harith dalam hadis. Dia kata, aku tak pernah jumpa perawi yang sehebat ni di Basrah, yang semisal dengan Khalid bin Al-Harith. Maksudnya di kat Basrah ni, yang paling mantap, yang paling mutkin dalam riwayat hadis, di sisi Muhammad bin Al-Musanna, dia tak pernah jumpa orang sehebat Khalid bin Al-Harith. Kemudian dia kata, kalau di Kufah pula, aku tak pernah jumpa perawi yang seperti Abdullah bin Idris. Itu Imam Tirmizi menukilkan, ataupun dia menukilkan jawapan gurunya lah, menukilkan jawapan Muhammad bin Al-Musanna tu. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan wafil bab, dan hadis ni ada syahid, ada riwayat sokongan daripada Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya ada riwayat lain sokongan yang menyebutkan Abdullah bin Mas'ud turut meriwayatkan hadis ini. Baik. Apa pengajaran daripada hadis yang kedua ni? Walaupun teksnya pendek, keredaan Tuhan terletak bergantung kepada keredaan bapa, termasuk juga ibu, seperti yang disyarahkan oleh Al-Muzahiri tadi. Dan kemurkaan Tuhan, kemarahan Tuhan terletak bergantung kepada kemurkaan bapa, termasuk juga ibu, dan termasuk juga datuk dan nenek dan ke atas, berdasarkan kefahaman Imam Al-Muzahiri. Baik. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Yang pertama, Allah SWT menggantungkan, Allah SWT menggantungkan ataupun menghubungkan keredaannya dengan ibu bapa. Bila mana Allah menggantungkan ataupun menghubungkan sesuatu yang berkaitan dirinya dengan makhluk, dengan sesuatu perkara yang lain, itu makhluk lah, ini menunjukkan bahawa makhluk tersebut adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Dalam syahadah kita, Allah Ta'ala memastikan seseorang itu berdasarkan yang Nabi ajar pada kita, syahadah mesti sebut nama Allah, mesti sebut nama Nabi. Disandingkan, kita kata perkataan tu kalau sesuai, maksudnya kita didatangkan sekali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, didatangkan sekali beriringan penyaksian tentang ketuhanan Allah Ta'ala dan penyaksian dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahawa Nabi merupakan satu insan yang sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Yang kedua, dalam hadis kita tengok Allah Ta'ala menghubungkan antara keredaannya dengan keredaan ibu bapa. Cukuplah kita tengok kat sini, bila saya dah sebut tentang Nabi, kita dah faham bahawa kedudukan ibu bapa sangat tinggi dalam agama Islam. Kedudukan mereka sangat besar. Sehingga Allah letak syarat, nak dapat keredaan Allah tu,
kena dapat keredaan kedua bapa. Nak dapat keredaan Allah dengan cara kita menyantuni dan mengembirakan hati kedua orang tua kita. Dan kita kena, bila Allah sebut tentang keredaan, Allah tak tinggal juga tentang sukht, tentang kemurkaan Allah. Allah sebut tentang bila mana seseorang tu jaga mengembirakan hati mak ayah, mendapatkan keredaan mak ayah, maka dia akan dapat keredaan Allah. Namun Allah tak tinggal, ataupun sahabat tadi tidak tinggal untuk sebut bahawa kemurkaan juga begitu. Apabila mak ayah tu murka kepada anaknya, maka Allah Ta'ala juga akan murka kepada anak tersebut. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita dijadikan di kalangan anak-anak yang soleh dan soleh, insya-Allah, kepada ibu bapa kita. Baik. Seterusnya hadis yang ketiga, qala haddatsa wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qala ummaka. Okay, hadis yang ketiga, babu birril bab pada membicarakan mengenai berbuat baik kepada ibu. Wa bi ilaihi qala haddatsana Abu Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abar qala ummaka. Qultu thumma man abar qala ummaka. Thumma man abar qala ummaka. Qultu thumma man abar qala abaka. Thumma al-aqrabu fal-aqrab. Baik. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Abu Asim daripada Bahz bin Hakim, daripada bapanya, daripada datuknya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abar? Maksud man abar? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti? Nabi kata apa? Nabi kata ummaka. Nabi kata ibu kamu. Qultu man abar? Ditanya kali kedua, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti? Nabi kata ibu kamu. Kali kedua Nabi jawab. Kali ketiga dia tanya lagi, qultu man abar? Kali ketiga dia tanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbakti? Nabi masih menjawab dengan jawapan yang sama, ummaka, ibu kamu. Kemudian kali keempat ditanya, qultu man abar? Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Kali keempat baru Nabi jawab, abaka, summal aqrabu fal aqrab. Kali keempat Nabi kata, bapa kamu. Kemudian kaum kerabat yang terdekat. Ikuti yang terdekat berikutnya. Maksudnya, selepas kamu kamu berbakti kepada mak kamu, kemudian ayah kamu, kemudian barulah kaum kerabat yang terdekat. Dan kaum kerabat yang seterusnya. Paling dekat, kemudian yang jauh sikit, sampailah ke atas. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Teks yang ketiga ni berbicara tentang dia menzahirkan kedudukan ibu dalam membuat baik pada mak ayah ni. Dizahirkan kedudukan ibu tu melebihi kedudukan ayah. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim mengatakan, qala An-Nawawi ittasara huna 'ala al-ummahati li'anna hurmatahunna akadu min hurmatil aba. Di sini disebutkan pada peringkat permulaan disebutkan hanya ibu sahaja pada peringkat permulaan, 'alal ummahat, kerana apa? Li'anna hurmatahunna akad. Kerana hak untuk berbakti itu lebih kuat, lebih utama terletak pada hak ibu. Akadu min hurmatil aba, lebih utama daripada penghormatan ataupun tuntutan untuk memberikan berbuat baik itu kepada berbanding bapa. Walihaza qala sallallahu alaihi wasallam hina qala lahu as-sa'il man abar qala ummuka summa ummuka salasan summa qala fi rabi'ah summa abaka. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis ni 3 kali. 3 kali tanya, Nabi jawab ibu. Kemudian yang keempat barulah sebut ayah. Tapi bila sebut ibu, bila saya sebut di sini, kita perlu melebihkan ibu dalam melakukan ketaatan
berbanding bapa bukan bermaksud bapa tu tak perlu ditaati ataupun jauh. Dua-dua pada kedudukan yang utama untuk diberikan ketaatan, diberikan penghormatan, kasih sayang, kecuali kedudukan ibu tu melebihi bapa. Dalam beberapa keadaan yang menyebabkan ibu tu melebihi pada bapa. Yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi menyebutkan wali anna aktsar, kenapa Imam Nawawi menyimpulkan kenapa Nabi menyebut sebanyak 3 kali berbanding bapa, sebut tentang ibu, wali anna aktsarul uquqi yaqa'u lil ummahati wa yatma'ul auladu fihinna. Imam Nawawi menyambung lepas dia cerita tadi bahawa mula-mula sebut mak saja kerana hak ibu tu lebih utama berbanding ayah, sehingga Nabi sebut 3 kali. Imam Nawawi sambung, dan kerana kebanyakan penderhakaan itu berlaku kepada ibu. Kata Imam Nawawi, mungkin pada zaman beliau melihat pada zaman tu banyak ukuk, banyak anak-anak derhaka ni buat derhaka banyak lebih kepada ibu berbanding bapa. Wa yatma'ul auladu fihinna, dan banyak anak-anak berdasarkan tulisan Imam Nawawi pada zaman tu bermudah-mudah dengan hak kepada ibu. Hak ketaatan tu dia bermudah-mudah dengan mak berbanding ayah. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berdasarkan kefahamannya. Al-Imam Tajuddin Al-Fakihani dia tambah lagi, dia menzahirkan lagi lah, dia menunjukkan kat situ dalam sebutan tadi ada 4 kan, ada 4 kali sebutan, 3/4 dia nak menggambarkan lagi besarnya hak ibu ni. 3/4 daripada hak kebaikan tu, maksudnya kebaikan tu kalau kita kebaikan al-mabarrah, kalau kita berdasarkan yang disebut ni ar-rubu'u min al-mabarrah, kalau dibahagikan kebaikan tu kepada 4, 3/4 itu adalah milik kebaikan kepada ibu, ketaatan kepada ibu. 1/4 itu berbaki untuk kebaikan kepada bapa. Tapi macam saya sebut tadi, bukan bermaksud kebaikan bapa tu jauh tertinggal, biar je ayah, tak. Bapa juga mempunyai hak yang besar untuk dilunaskan. Dalam Quran disebutkan, Al-Imam Al-Fakihani menyebutkan bahawa hadis yang kita tengah bincang sekarang ni menjadi isyarat ataupun menunjukkan, menjadi isyarat kepada firman Allah SWT dalam Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Hadis surah Luqman ayat 14 dalam Quran. Dan kami wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapanya, hamalathu ummuhu, yang mana ibunya telah menanggung, wahnan ala wahnin, kesakitan demi kesakitan, wa fisaluhu fi amaini, dalam menjaganya, wa fisaluhu fi amaini, dan dalam menyusukannya sehinggalah terpisah daripada tempoh susuan dan penjagaan tu selepas 2 tahun. Allah ingatkan dalam Quran bahawa betapa besarnya jasa ibu dan bapa. Dalam ayat Quran ni kita sebut, kalau kita perasan, mula-mula Allah sebut tentang dua pihak, dua insan lah. Mula-mula Allah sebut tentang kami wajibkan untuk manusia itu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Syarakallahu ta'ala al-umma wal walada, syarakallahu ta'ala al-umma wal walada minha fi rutbatil wasiyati bihima. Summa khassasul umma bi zikri darajatil hamli. Kat sini al-walid lah. Di sini Allah telah menyertakan sebutan tentang ibu dan bapa dalam sebutan ayat Quran tu, fi rutbatil wasiyati bihima. Dalam konteks ataupun dalam sebutan tentang wasiyah, arahan untuk berbuat baik, perintah tu disebutkan ibu, disebutkan bapa. Kemudian summa khassasa al-umma bi dzikri darajatil hamli. Kemudian Allah sambung ayat tu dengan menyebutkan secara khusus tentang keadaan ibu yang mengandungkan. Wa bi darajati dzikri radha, dan Allah sebut tentang darjat ataupun keadaan ibu yang menyusukan anak. Fatahsul lil ummi salasu maratib walil abi wahidah. Fakana al hadithu kal ayah fa'rif. Jadi
Di sini kita nampak bahawa bagi ibu tu terhasil baginya 3 maratib, 3 kedudukan, 3 kelebihan. Dan bagi ayah tu 1 kelebihan. Al-Fakan al-hadis sukal ayah. Lalu kata Imam Tajuddin Al-Fakihani, maka hadis ni macam isyarat langsung kepada ayat Quran yang saya bacakan tadi, surah Al-Man ayat yang ke-14. Tamam, baik. Al-Imam Allah SWT Muhammad dalam Syarah Sunnah Abi Daud, Syekh Abdul Muhsin menyebutkan secara detail kenapa ibu ni besar kedudukannya. Sebab yang pertama, sama dalam Quran sebut kata tadi, kerana ibu menanggung. Li'annal walidata anat minat ta'abi wa minan nasabi wa minal masyaqqati ma lam yu'anihi al-ab. Kerana ibu ni menanggung kesakitan, keperitan yang tidak ditanggung oleh ayah. Mengandung, melahirkan, menyusukan, yang disebut seperti betul, mengandung dan menanggung, bukan saja mengandung, menanggung kesakitan semasa mengandung dan kesakitan ketika melahirkan. Tak cukup dengan tu, ketika mana mengasuh pula. Kalau di sini disebut Syekh Abdul Muhsin ni detail lah disebut tentang macam mana seorang ibu tu wa kazalika fi sahri alaihi, macam mana ibu tu berjaga malam, wa fi irda'ihi, macam mana ibu tu menyusukan, wa fi tanzifihi, macam mana ibu tu membersihkan, mandikan anak tu, wa fi riayatihi, mengasuh anak tu, wa ma yata'allaqu bidzalik, dan berkaitan dengan tu. Sebab apa? Li'annahu daiman ma'aha baina yadayha, kerana anak ni selalu bersama dengan ibu. Jadi kebanyakan masa tu diuruskan oleh ibu ni. Tapi tanpa meninggalkan kelebihan bapa. Bapa juga ada kelebihan. Kata Syekh Abdul Muhsin, wal abu lahu ihsanun ilaihi min jihati annahu yar'ahu. Tapi bapa pula ada jasa besar yang tak boleh kita nafikan. Ayah pula ada jasa daripada sudut apa? Annahu yar'ahu. Iaitu bapa ni dia menafkahi, dia yang cari duit. Wa yajlibu rizqa lahu wa li ummihi, dan bapa yang mencari rezeki untuk baby tu, untuk anak tu, dan juga kepada ibunya. Wa kullu minhuma muhsinun lil walad. Ditutup syarahannya terhadap ni dengan setiap seorang daripada kedua ini, iaitu ayah dan ibu, kedua-duanya muhsinun lil walad, berbuat baik kepada anak tersebut. Walakinnal umma asyaddu wa a'zamu ihsanan, tetapi ibu lebih agung, lebih besar kedudukannya. Orang lelaki tak boleh marah lah benda ni, sebab memang ni kelebihan Allah bagi kepada orang perempuan. Walihaza kan haqquha a'zama min haqqil ab. Oleh sebab itulah hak yang perlu dipenuhi terhadap orang perempuan ni lebih, ibu ni lebih utama, lebih besar daripada hak ayah. Walihaza qala Rasulullah SAW, seperti hadis yang kita sebutkan seperti tadi. Baik. Pengajaran hadis yang ketiga ni secara umumnya, walaupun kita berfokus kepada tuntutan untuk buat baik kepada ibu, diikuti bapa, tetapi hadis ini ditutup dengan sumal aqrab fal aqrab tadi. Jadi secara umum hadis ni mengajak kita ataupun mengajarkan kepada kita turutan utama dalam silaturahim, memberikan bir, membuat baik. Dimulakan dengan ibu dulu, kemudian diikuti oleh bapa, kemudian ahli keluarga yang paling dekat. Dan kalau yang ni bila sebut akrab tadi dia lebih luas. Macam hadis yang kedua tadi, dia memaksudkan datuk dan nenek. Berdasarkan kefahaman Al-Muzhiri tadi, dia kata datuk dengan nenek dan ke atas yang perlu kita berikan kasih sayang, penghormatan. Tapi dalam hadis yang ketiga ni, Syekh Abdul Muhsin mengatakan, bukan Syekh Abdul Muhsin, di dalam matan sendiri menyebutkan summal aqrab fal aqrab, di sini meluaskan lagi. Maksudnya bukan saja datuk dan nenek, tetapi juga kaum kerabat. Contohnya siapa? Adik-beradik, pakcik dan makcik, mak saudara, pak saudara juga terlibat, termasuk dalam kalangan orang-orang yang perlu kita dahulukan dalam buat baik. Sebab tu dalam berbuat baik, memang dalam banyak riwayat dan pelbagai teks menyebutkan dahulukan dulu buat baik kepada keluarga. Macam hari ni kita lalui Yaum Ashura 10 Muharram, yang mana sangat dianjurkan untuk kita tausiah ala iyal, iaitu kita membelanjakan
ataupun kita bagi makan, kita belanja ahli keluarga, digalakkan pada hari ini. Juga termasuk dalam bir kepada ahli keluarga akrab yang kita bincang hari ini. Masya Allah, ada muafakah di situ. Kita sampai pada 10 Muharram, sampai kepada anjuran hari yang dianjurkan untuk banyakkan belanja orang. Orang tu siapa? Keluarga. Dianjurkan sangat untuk belanja adik-beradik, untuk belanja pakcik makcik, belanja ayah. Kalau tak mampu nak bagi duit, tak mampu nak datangkan makanan terus, bagi QR. Nah, ni QR buat pergi makan. Saja nak bagi. Sebenarnya kita nak beramal dengan anjuran yang ulama anjurkan, iaitu tausiah ala iyal. Baik. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang keempat. Wabihi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far ibni Abi Katsir qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'habbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah qala ummuka hayyah qala la qala tub ila Allah azza wa jalla wa taqarrab ilayhi mastata'ta fazahabtu fasa'altu ibn Abbas radhiyallahu anhu lima sa'altahu an hayati ummi faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Baik, hadis yang keempat ni telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Maryam. Katanya beliau telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Katanya telah mengkhabarkan kepada kami Zaid bin Aslam daripada Atha bin Yasar daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya telah datang kepadanya seorang lelaki. Seorang lelaki telah datang bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa lelaki tu tanya? Tahu. Lelaki tu buat pengakuan. Dia kata inni khatabtu imra'atan. Aku ni pernah meminang seorang perempuan. Fa'abad an tankihani. Aku pernah meminang dia. Aku tanya nak ajak dia kahwin. Fa'abad an tankihani. Tapi dia tak nak kahwin dengan aku. Dia enggan berkahwin dengan aku. Wa khatabaha ghairi. Kemudian ada orang lain pula datang. Pinang dia. Ajak dia kahwin. Fa'habbat an tankihahu. Kemudian dia nak pula. Dia suka pula untuk berkahwin dengan orang tersebut. Faghirtu 'alaiha. Lalu aku berasa cemburu. Di sini berdasarkan teks faghirtu 'alaiha faqatatuha. Maka di sini aku rasa cemburu yang dah disertai dengan marah. Cemburu dan marah dan dendam. Di sini sebut faghirtu 'alaiha, di sini aku cemburu. Di zahir di sini dia bukan semata-mata cemburu, dia dah ada rasa untuk buat benda lebih daripada itu. Lalu dia buat apa? Faqatatuha. Lalu aku bunuh perempuan tu. Wal'iyazabillah. Fahal li min taubah. Lalu lelaki kata kepada Abdullah bin Abbas, adakah masih ada peluang untuk aku bertaubat? Lalu apa jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ummuka hayyah. Mak kamu hidup lagi? Mak kamu masih hidup? Lalu kata lelaki ni, qala la. Tak, ibu saya dah meninggal. Lalu kata Abdullah bin Abbas, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan dekatkanlah diri kepada Allah dengan amal soleh semampu kamu. Mastata'ta, semampu kamu. Kemudian Atha bin Yasar, perawi tadi. Kita tengok dalam sanad. Atha bin Yasar yang mendengar hadis ini daripada Abdullah bin Abbas. Lalu Atha bin Yasar buat apa? Atha bin Yasar pun tanyalah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fazahabtu fasa'altu Ibn Abbas. Aku tanya dia, kenapa kamu tanya tentang kehidupan mak dia? Kenapa kamu tanya tentang mak dia hidup lagi ke tak? Lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa kamu tanya mak dia hidup lagi ke tak? Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kalau tuan-tuan ingat, saya sebut awal tadi, Sayyidina Abdullah bin Abbas di kalangan sahabat Nabi yang mempunyai ilmu yang banyak, di kalangan ulama. Jadi perkataan beliau ni penting. Kerana dia sahabat yang banyak ilmu. Dia kata apa? Qala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah azza wa jalla min birril walidah.
Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku tak tahu satu amalan pun yang paling dekat, yang boleh mendekatkan diri pada Allah. Tak ada satu amalan pun yang paling hebat, yang paling mampu untuk mendekatkan diri seseorang pada Allah, melainkan amalan berbakti kepada seorang ibu. Masya Allah. Perkataan daripada seorang sahabat yang ilmunya luas. Dia kata, dengan ilmu yang dia ada tu, dia kata, aku tak tahu ada satu amalan yang paling hebat. Amalan ni yang paling boleh mendekatkan diri kita, seseorang tu pada Allah, melainkan amalan tersebut adalah berbuat baik kepada ibu. Sebab itulah dia tanya dulu, lepas dia buat dosa sebesar zina tu, Sayyidina Abdullah nak tawarkan, nak cadangkan taubat berbentuk berbuat baik pada mak. Sebab amalan ni lah, sepanjang pengetahuan Abdullah bin Abbas, inilah yang paling utama untuk dekatkan diri pada Allah, yang diharapkan dengan amalan ni akan menghapuskan ataupun Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa zinanya. Sampai macam tu sekali. Baik, dalam sebelum saya pergi kepada hurai lagi teks ni, ada sikit lagi saya nak hurai. Saya kongsikan sikit tentang perawi-perawi yang ada lah dalam ni, ringkas saja. Yang pertama, Sa'id bin Abu Maryam. Namanya Sa'id bin Hakam bin Muhammad bin Salim Al-Jumahi Al-Misri, orang Mesir. Kunyahnya Abu Muhammad, dan dia di kalangan ulama ataupun perawi hadis yang kibar akhizina in atba'in tabi'in. Maksudnya di kalangan lapis-lapis yang besar, yang awal, yang mengambil daripada tabi'in. Jadi dia adalah murid kepada tabi'in. Dia seorang perawi hadis yang mencapai status siqah sabtun faqih. Bukan saja mahir dalam ilmu hadis, tetapi mahir dalam ilmu fiqh, mempunyai penguasaan fiqh yang hebat. Di kalangan guru Imam Bukhari yang hebat juga, min kibar syuyukh Bukhari, yang Imam Bukhari juga riwayatkan hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Dia wafat pada tahun 224. Gurunya Muhammad bin Ja'far bin Abi Kasir tadi. Abi Kasir tu sebenarnya bukan ayah dia. Abi Kasir tu adalah datuk dia. Nama dia Muhammad bin Ja'far bin Abi Kasir. Kalau orang Arab, bila kita baca biografi perawi, terkadang bila disebut bin tu, bukan bin secara langsung, bukan ayah dia secara langsung, tapi boleh jadi itu adalah datuk dia, ataupun moyangnya, ataupun atas lagi. Biasaannya akan sampai kebiasaannya ayah, tetapi dalam setengah keadaan disebut bin tu merujuk kepada datuk, dalam setengah keadaan merujuk kepada moyang. Macam dalam Muhammad bin Abi Kasir ni, dia merujuk kepada datuk dia, Muhammad, cucu kepada Abi Kasir. Ayahnya nama Ja'far. Baik, dia orang Madinah Al-Madani. Dan dia merupakan saudara kepada Ismail bin Ja'far, juga di kalangan perawi hadis. Dan dia di kalangan kibar tabi'in. Tabi'in yang awal, yang sempat jumpa dengan ramai para sahabat. Itu disebut sebagai kibar tabi'in. Dia wafat pada tahun 180, lebih awal lah. Kemudian ada Zaid bin Aslam dalam perawi itu, juga orang Madinah. Ini di kalangan sigar tabi'in. Dan kita ada Atha' bin Yasar Al-Hilali Al-Madani, juga orang Madinah. Kalau kita tengok dalam sanad, mula daripada Muhammad bin Ja'far tu atas-atas semua orang Madinah. Muhammad bin Ja'far dengar daripada Zaid bin Aslam, orang Madinah. Zaid bin Aslam dengar daripada Atha' bin Yasar, pun orang Madinah juga. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi. Baik. Apa pengajaran yang dapat daripada hadis ni? Saya tutup kelas kita malam dengan hadis ni. Pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni, yang pertama, kita nampak secara jelas kedudukan ibu dalam Islam. Sekadar 3 hadis malam ni pun kita dah nampak dah macam mana kedudukan mak dalam Islam. Macam mana Islam letak kedudukan mak tu. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan keluasan ilmunya, dengan kedekatannya dengan Nabi sebagai pakcik Nabi, bukan saja sahabat, pakcik Nabi lagi. Banyak ilmu di kalangan ulama. Yang dia tahu seluas ilmunya itu, amalan yang paling utama, paling ampuh untuk mendekatkan, paling utama, paling ampuh gitu, paling sesuai untuk menghapuskan dosa-dosa besar
adalah berbuat baik kepada ibu. Sebab itulah keluar soalan, kalau mak kamu ada lagi ke tak. Kepada lelaki yang mengaku telah berzina dengan, astagfirullahaladzim. Kepada lelaki yang mengaku telah membunuh perempuan yang dia nak kahwin tapi tak jadi. Yang dia nak kahwin, dia pinang tapi ditolak oleh perempuan tersebut. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, kalau ada ibu, bila ibu dah tak ada, barulah Sayyidina Abdullah bin Abbas suruh bertaubat. Makna kata, kita faham kat sini, kalaulah laki tersebut, ya saya ada ibu, kita faham kat sini Sayyidina Abdullah bin Abbas pasti akan mengesyorkan lelaki tersebut pergi buat baik dengan mak kamu, pergi jaga mak kamu. Sebab itulah pintu dia nak masuk syurga. Itulah peluang untuk dosa zina, dosa bunuh tu ditebus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kepada hikmah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam menjawab. Yang mana hikmah ni diwarisi daripada Nabi SAW. Kita tahulah akhlak ni memang diwarisi daripada Nabi. Walaupun laki tu datang jumpa dia, mengaku dah bunuh orang, apa yang Sayyidina Abdullah bin Abbas buat? Sayyidina Abdullah tidak menutup pintu rahmat Allah. Maksudnya bukan jadi orang yang menghukum. Oi, kau ni dah, kau tak ada peluang, kau memang masuk neraka lah tempat kau. Memang kau tak ada peluang lah, contohnya. Macam tu ke Sayyidina Abdullah bin Abbas buat? Tak. Pendekatannya sangat berhikmah, bagi solution. Amalan apa yang boleh menyebabkan orang tu terselamat daripada kemurkaan Allah. Amalan yang boleh dijadikan sebab Allah kembali redha kepadanya. Amalan yang menjadi sebab dosanya diampunkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas tetap membimbing, tetap bagi saranan untuk memperbanyakkan taubat, banyakkan amal kebajikan untuk ganti pintu syurganya tadi, untuk ganti maknya tadi yang dah meninggal tu. Bila mak dah tak ada, jadi Abu Sa'id kata tak apalah, mak dah tak ada, dekatkan daripada Allah, buatlah banyak amal kebaikan. Kemudian yang ketiganya, kita dapat belajar kat sini bahawa betapa bahayanya hawa nafsu dan sifat marah yang melampau jika tidak dikawal boleh membawa kepada keadaan yang beratlah. Seperti dalam hadis ni, wal'iyazbillah, sehingga bunuh orang. Dan kita tengok zaman sekarang sangat banyak terjadi perkara sebegini. Contoh kita dah nampak dalam hadis, maksud zaman Nabi pun dah berlaku, zaman sahabat dah berlaku perkara sebegini. Sebab cemburu habis. Sebabkan cemburu tak dapat pinangan ditolak, dihabiskan nyawa orang. Benda ni berlaku sangat banyak, kita tengok di negara Malaysia sendiri. Semoga Allah selamatkan kita daripada perkara ini. Dan nasihat saya, ingatkan orang tentang bahaya perkara ni, untuk jangan buat benda-benda macam ni, tak baik, berbahaya. Dan dosanya dosa besar lah, membunuh orang. Banyak. Kenapa kita ambil keputusan semata-mata pinangan ditolak tu untuk kita habiskan nyawa orang tersebut? Kalau kita berfikir panjang, saya kita takkan sampai kepada pertimbangan tersebut. Sebab tu penting untuk belajar mengawal hawa nafsu dan juga amarah. Dan yang keempat, mungkin ada yang bertanya kan, ada yang timbul persoalan, kenapa dia tak hukum je? Dia kan dah mengaku dia bunuh perempuan tu. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas tak hukum je dia? Tak rejam dia ke, ataupun tak qisas dia ke? Tak jalankan hukuman yang sepatutnya? Jadi kita jawab berdasarkan syarahan yang saya baca. Yang pertama, Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan orang yang berautoriti untuk buat perkara tersebut. Kerana Sayyidina Abdullah bin Abbas bukan di kalangan khalifah, bukan di kalangan pemimpin. Jadi kuasa menghukum bukan di tangan dia. Sebab tu pendekatannya adalah memberi saranan, nasihat untuk taubat. Mungkin kalau dia cerita dekat pemerintah pada zaman tersebut, lainlah jawapannya. Mungkin hukuman. Itu yang pertama. Yang seterusnya, ni boleh rujuk baliklah dalam pembahasan hukuman. Kerana mungkin di situ tidak ada tuntutan qisas daripada keluarga perempuan. Tidak ada pihak yang datang untuk menuntut hukuman qisas ke atas lelaki tersebut.
pihak keluarga perempuan lah terutamanya. Kerana banyak faktor lah, mungkin zaman tersebut mungkin pembunuhan tu dah berlaku lama, ataupun pembunuhan tu berlaku di tempat yang tak ada orang. Contoh kalau kita kata pada zaman tu mungkin dibunuh di tempat yang jauh daripada orang, di padang pasir ke, jadi tak ada orang tahu, hanya laki tu dengan Allah je. Jadi setelah berlalu zaman, rasa menyesal, jumpa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas mencadangkan dengan cadangan yang disebutkan tadi. Baik, itu adalah, itu jawapanlah kalau ada yang bertanya kenapa dia tidak menghukum lelaki tersebut, kerana dia bukan khalifah. Itu yang paling yang saya jumpa dalam syarahan-syarahan ulama berkenaan hadis. Kemudian satu faedah tentang hukum orang yang membunuh, adakah taubatnya diterima ataupun tidak. Apakah hukum bagi dosa membunuh, adakah dia termasuk seperti dosa syirik pada Allah, tidak diampunkan ataupun macam mana. Jadi dalam teks hadis ni pun kita dah faham bahawa hukumnya adalah, ataupun faedah ataupun jawapannya adalah, dosa membunuh ni antara dosa yang masih lagi boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Hanya satu dosa saja yang tidak diampunkan, itu dosa syirik pada Allah Ta'ala. Dan ini yang dipegang oleh majoriti ulama salaf dan khalaf. Jumhur mengatakan bahawa taubatul qatil, taubat orang yang membunuh ni diterima. Dan inilah pendapat yang tepatlah dalam masalah ni. Tapi dalam beberapa riwayat ada menyebut bahawa seolah-olah Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam sebahagian riwayat yang lain, dia menyebutkan bahawa taubat, cara dia menyebutkan tu seolah macam taubat pembunuh ni tidak terima oleh Allah, seolah-olah dia berpandangan sebegitu. Tetapi dalam kitab Al-Bahrul Muhit, syarah kepada Sahih Muslim karangan Syekh Al-Ethiopi, Muhammad bin Ali bin Adam Al-Ethiopi, mengatakan bahawa zahirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas telah tarajuk, telah mengubah pendirian dalam masalah ni. Jadi kalau ada riwayat yang kita temui menunjukkan secara isyarat atau secara nas, secara tekstualnya, Sayyidina Abdullah bin Abbas tak terima taubat orang yang membunuh ni, sebenarnya beliau telah merubah pendirian beliau. Dan pendirian beliau yang telah berubah tu kepada taubat itu diterima, yang mana selaras dengan jumhur ulama salaf dan khalaf, itu terzahir dalam hadis ni, bila mana dia mengesyorkan pembunuh ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi last, sebelum saya tutup, meskipun kita sebut begitu, perkara yang berlaku lah, maksudnya masalah pendirian Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam masalah ni, ada juga riwayat-riwayat lain daripada selain Abdullah bin Abbas menunjukkan perkara yang sama, macam dosa membunuh ni tidak diampunkan. Jadi apa jawapannya? Maksudnya adakah orang sebegitu berpandangan bahawa dosa membunuh ini tidak diampunkan? Jawapannya, kata Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab Ikmalul Mu'allim, syarah kepada Sahih Muslim, mengatakan wa ma ruwiya an ba'dihim min khilafi zalika fashadidun fi zajri wa tawriyatin fil qawl li alla yajtari an-nasu 'ala ad-dima. Dia kata pertama dia kata na'am haza mazhabu ahli sunnah wal jamaah anna taubata tukaffiru al-qatla kasairil zunub wa huwa qawlu kafatis salaf. Dia kata mula-mula ya betul pendirian ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bahawa taubat itu mampu menghapuskan dosa pembunuh seperti dosa-dosa yang lain, wa huwa qawlu kafatis salaf, dan dia adalah qaul yang dipegang oleh keseluruhan ulama salaf. Adapun sebahagian yang meriwayatkan macam dosa membunuh ni tidak diampunkan, itu semata-mata berbentuk peringatan keras. Sebut macam tak diampunkan, tapi dia memaksudkan peringatan yang keras untuk menakut-nakutkan. Dan tauriyah fil qaul, dan itu berbentuk pernyataan tu bermaksud ataupun berbentuk kiasan dalam ucapan.
li'alla yajtari an-nasu 'ala dima, supaya manusia ni tidak bermudah-mudah dalam nak mengambil darah orang, nak membunuh, nak bermain dengan darah lah, maksudnya nak bunuh orang, supaya bila peringatan tu keras, orang tak mudah-mudah. Ada masalah kecil-kecil sikit terus nak ambil nyawa orang, terus nak bunuh. Jadi perkara itu pendekatan approach yang diletakkan oleh sebahagian ulama pada ketika itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan malam ni dapat kita ambil faedah bersama dan dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan kita harapkan apa yang kita dapat malam ni dapat dimanfaatkan sebaiknya lah, bukan sekadar untuk kita tapi untuk keluarga kita juga dan kawan-kawan kita. Saya tutup malam ni dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.